Dekat mana tempat yang kita boleh simpan duit yang ada bagi good return sekarang ni? Lepas saya check dan juga compare, rupanya tak jauh. Dekat May Wallet je. Pulangan 5% setahun sempena May Turn 5. Turn ni dikira secara harian sehingga 31 Januari 2026. Macam mana nak buat? Jom saya tunjukkan cara dia. Mula-mula kena transfer minimum RM200 daripada bank terus ke May Wallet. Dia punya recipient wajib tulis May Turns 5 sebagai dia punya reference. Kita boleh transfer sebanyak 3 kali bermula 30 Oktober sehingga 30 November. Maintain je amount yang transfer tu untuk kita jana balik pulangan. Dia akan count setiap hari yang kita maintain tu. Bila kita boleh start dapat return tu? Maybank akan transfer pulangan tu kepada May Wallet kita setiap bulan yang seterusnya. Boleh enjoy return ni sehingga 31 Januari 2026. Jom kita breakdown kiraan yang paling simple. Let's say saya transfer RM10,000 dalam May Wallet dengan dia punya return 5% setahun selama 94 hari. Maksudnya dekat sini RM10,000 kali dengan 5% bahagikan pula dengan 365. Sehari kita boleh dapat RM1.36. Untuk 94 hari, jumlah return yang saya dapat adalah RM128.77. Kalau nak simpan RM500 pula, calculation dia masih sama. Untuk kawan-kawan yang suka menyimpan tapi memang tak akan sentuh duit simpanan ni, boleh transfer ke May Wallet minimum RM200. Tapi jangan lupa letak May Turns 5 dekat dia punya recipient reference.